Hai, Assalamualaikum. Kita sambung lagi. Kali ni, sebelum ni, kisah yang saya katakan tahap Hasan dan Daif lah kan. Sebab itu pada orang lain dan saya pun mendengar. Kali ni kita kepada kisah sahih lah yang saya alami sendiri. Jadi untuk dapat gambaran yang lebih jelas, apa yang daripada kacamata saya sendiri, daripada kecil hingga belasan tahun, kemudian ada fasa kedua, belasan tahun hinggalah keluar daripada rumah tu lah. Okey, masa masuk tu awal-awal 80-an tu, macam kalau yang pernah tengok video saya sebelum ni, pintu kaca besar yang saya buka mula-mula nak masuk rumah tu, pintu tu selalu bergegar. Dia bergegar dengan agak kuat. Tapi masa kita kecil, kita tak boleh nak faham angin ke apa benda kan. Kalau ikut logik, takkan nak bergegar selalu. Tapi memang akan bergegar, gerak. Kita pun tak apa nak faham sangat. Jadi kita buat tak tahulah. Bila dah besar, mulalah lambat sikit lah nak rasa seram tu. Sebab masa kecil kita tak faham kan. Kemudian ada daripada dining hall tu ke dry kitchen. Dry kitchen dia ada satu pintu kayu tau. Tapi dia macam pintu cowboy lah. Dia tak ada tombol. Mungkin sebab nak hantar makanan ke dining hall kan. Jadi pintu dia hanya pintu kayu, dan pintu tu selalu bergerak. Okay. Kita pun agak angin ke apa benda masa kecil kan. Tapi bila dah besar kita tengok tempat tu mana nak ada tingkap kan. Dia sebab dia macam tengah-tengah. Tak adalah angin sekuat itu dan selalunya bertiup kat situ. Kemudian di dry kitchen tu dia menghala ke wet kitchen, ada satu pintu kayu, tapi dia punya tombol tu macam tombol office lama, dia bertangkai tau. Dia tangkai. Jadi tangkai tu selalu bunyi. Kerak, kerak. Walaupun tak ada orang, especially malam lah. Malam dia akan berbunyi pada waktu-waktu tertentu. Kalau kata lambat tidur kan, lambat naik atas, ada waktu tertentu dia akan berbunyi sendiri. Sebenarnya tak ada orang pun. Dan takkan cicak pula nak buat benda tu, agak keras juga kan. Dia akan bunyi sendiri. Kalau sangkut takkan berkali-kali bunyi. Tapi macam tu saya cakap, bila masa kecil tu kita taklah rasa takut sangat apa semua sebab kita tak faham logik benda tu kan. So kita rasa macam biasa je lah. Rumah pula dalam tu banyak benda-benda lama lah. Macam ada chandelier apa benda kan, hiasan agak lama. Kemudian banyak stuffed animal, haiwan-haiwan awet. Ada satu tu harimau kumbang. Arwah datuk saya sendiri tembak di Terengganu, tak silapnya lah. Masa tu di ladang sawit, harimau tu kacau ternakan ke apa benda, arwah datuk saya pergi tembak. Lepas tu ada harimau belang, ada kulit macam kapet tu kan, ada kepala tu kan, tu harimau belang. Adalah burung helang dan tupai yang terbang tu kan. Lepas tu macam ni cendrawasih kat belakang ni pun dah berapa 40 tahun lebih dah kot cendrawasih belakang ni, awet lah kan. So dia macam ada satu keadaan yang rumah lama lah, rumah-rumah macam tak tahulah nak kata kan. Dia yang tak biasa tu, dia seram sikit lah. Macam kawan saya, dia pernah turun daripada tangga atas tu. Dia turun, dia terkejut. Sebab apa? Kat bawah tepi tangga tu lah letaknya rimau kumbang hitam tu kan. Dia terkejut lah. Sebab bertaring lagi apa semua. Rimau kumbang tu dia macam bentuk betul lah. Macam tengah berdiri kan. Tapi cuma yang rimau belang tu, dia macam kapet lah. Kan? Kalau kata cousin saya datang dulu, daripada tangga bawah tu dia naik ke atas tu, dia kena berlari sebab dia takut. Dia berlari, dia standby, lepas tu lari terus naik atas. Sebab di tengah-tengah tangga tu dia ada satu kaca besar yang nampak luar. Tak tahulah apa dalam otak dia kan. Mungkin kalau benda tu bertinggik kat situ, tunggu dia kat situ kan. Okey. Itu keadaan yang kita kata dalam rumah tu lah. Kemudian dari segi gangguan pada saya sendiri lah, banyak yang juga macam ada mimpi, ada juga yang macam kita nampak macam fizikal, nampak tak nampak lah. Ada satu malam tu tidur tutup lampu, tapi disebabkan lampu luar tu dia macam cahaya-cahaya samar kan. Kita terkejut
Kita terkejut tapi kat atas kita tu kita nampak ada macam satu bayang. Kita boleh nampak lah bayang-bayang. Bayang-bayang, lepas tu kita nampak macam ada ekor. Benda tu ada ekor. Lepas tu memang kita terkejut lah, sebab dia rasa macam kena tindih kan. Tapi tidur tak tidur lah. Lepas tu memang saya tidur buka lampu lah di bilik tu kan. Bila fikir lagi sekali lagi, kalau tutup lampu tu kita nampak bayang, kalau kita buka lampu kita nampak terus kan. Terus, kau buat apa kan, aku nampak muka kau terus kan. Tu mungkin lagi scary. Jadi elok tutup lampu kot kan sebenarnya. Lagi adalah kita mimpi benda tu dia macam nak bagi tahu dia ada. Saya macam tidur kejap je. Tidur kejap tu dia dah mimpi. Dah mimpi tu benda tu dah besar lah. Dia besar dekat belakang kat garaj tu. Dia setinggi pokok. Mungkin tinggi 2 tingkat lah, jin yang agak besar lah. Dia tunjuk rupa dia. Tapi sebenarnya saya tidur tak lama pun. Kalau kata mainan tidur, sebab kalau ikut psikologi, mainan tidur ni dia akan datang selepas 3 jam kita tidur. Kita dalam fasa rapid eye movement, REM sleep. REM sleep tu baru lepas otak kita rehat, barulah kita akan mula bermimpi sebab otak tu dah makin aktif kan. Tapi kalau kita baru tidur, dia NREM, NREM sleep, maksudnya kita masih shut down otak kita, kita tak patut mimpi. Tapi kalau kita mimpi dalam waktu yang terdekat, sebelum tu bukan mainan lah, mungkin ada gangguan dan sebagainya lah. Dia saja nak tunjuk rupa kat situ kan. Kemudian daripada kecil sebenarnya, saya selalu di macam seolah saya selalu nak panjat bumbung tau. Panjat bumbung, kita tak tahu sebab apa. Masa kita tak nampak apa-apa lah, tapi selalu macam nak naik, ada satu perasaan nak panjat bumbung. Panjat bumbung sebelah sana, sebelah sini. Tapi selalu yang agak kita risau tu, yang saya sendiri pun macam dia pergi sampai ke hujung-hujung bumbung tu. Kalau kata jatuh kat bawah tu memang tak adalah. Cuma berbalik kepada mimpi. Satu lagi mimpi bilik saya tidur tu, dia ada satu balcony tau, satu balcony. Ada tingkap lah, tingkap tu balcony, lepas tu ada berhubung dengan bilik orang datuk saya kan. Dia ada satu hari tu mimpi macam ada macam penanggal di tingkap luar tu. Tapi spesifik lagi lah, macam betul-betul macam dalam rumah tu kan, dalam bilik tu, cuma tingkap yang sebelah situ lah, memang ada lah wujud lah tingkap tu, bukan satu tempat yang kita tak kenal kan. Jadi dia macam layang-layang. Kat luar tu saya ada, tak tahulah datang mana, ada ambil macam buluh kuning lah. Buluh kuning kita rojoh. Lepas tu dia elak. Kenapa kau elak kan? Lepas tu kita tak tahulah, mungkin itu adalah satu sumpahan kot. Adalah sumpahan untuk melemahkan ilmu-ilmu jenis penanggal ni kan. Mungkin tak tahulah dulu-dulu ada siapa-siapa kat situ mengamal ke apa benda kan. Cuma physically dah tak ada. Software of penanggal tu ada lagi kan. Cuma jangan ada orang pergi install balik kan. Dia pergi klik balik, hidup balik, kita tahulah. Mungkin software tu dalam satu deep sleep kan. Jadi sebab tu dia di alam sana lagi. Physically tak nampak lah. Cuma dia masih terawang-awang di alam sana. Itu adalah satu mimpi yang itulah petunjuk kot pasal buluh kuning tu mungkin ada jadi pelemah kan. Jadi mungkin siapa yang ada masalah dengan gangguan penanggal, pernah mimpi benda-benda tu, mungkin boleh cuba kot simpan, cari buluh kuning ke, simpan dalam rumah kan. Selain kita terus kita berdoa, doa mohon perlindungan dan sebagainya, terus buat juga. Cuma kita kadang-kadang benda yang ilmu-ilmu Melayu ni dia ada sumpahan tertentu kan. Sumpahan tu untuk pemati. Satu lagi, kalau pasal sumpahan ni, saya pernah ada mimpi lah. Pasal ada orang bagi tahu pelemah ilmu pelesik ni. Setengah-tengah orang dulu-dulu banyak bela pelesik kan. Mungkin untuk survival dia kan. Survival dia macam-macam mana pun zaman perang kan. Dia ambil lah ilmu apa benda pun asal dia boleh survive kan. Antara untuk pelemah ilmu tu adalah anggur. Makanlah dengan jumlah yang ganjil. Macam kita makan buah tamar kan, tamar 3, 5, 7 kan, kita niat lah, kita selawat Al-Fatihah, minta Allah pelemahkan ilmu yang mengganggu, ilmu pesik yang mengganggu, dan mintalah kita disembuhkan. Kita ikhtiar, jangan kata tak pernah, tak berani. Sebab apa? Kita kena yakin lah,
dalam satu keadaan yang darurat ni, Allah akan tolong kita. Contohnya macam sahabat Rasulullah Abu Sa'id Al-Khudri, pada satu waktu dia keluar daripada Mekah, ada kerja-kerja ketenteraan kot kan, dan ketua kampung malam tu dia terkena halau, kemudian dia berehat di luar kampung tu lah. Malam tu orang kampung cari dia, kata ada yang kena sengat dengan jengking. Minta tolong siapa-siapa lah, tolong berubat ke jampi macam mana kan. Sebenarnya dia tak tahu dan dia pergi je. Dia pergi dan dia hanya baca Al-Fatihah saja. Dengan izin Allah dia baca Fatihah, orang kampung tu sembuh. Sembuh dan diberi hadiah kambing, beberapa ekor kambing lah. Kemudian dia tak tahu macam mana kan nak berubat tu sebenarnya. Dia balik, dia beritahu pada Rasulullah. Rasulullah kata sebenarnya Al-Fatihah tu adalah penawar lah. Dan walaupun masa tu orang penduduk kampung tu belum lagi Islam, dan dia dah bagi kambing, dan Rasulullah kata dia nak ambil seekor lah kambing tu sebagai syarat kan. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri boleh simpan hadiah yang dibagi oleh orang kampung tu. Jadi kita ni kena faham dan yakinlah bahawa Fatihah tu adalah penawar, sebab ihdinas siratal mustaqim kan, tunjukkan jalan yang lurus dan benar. Dan itulah, kita tak tahu, itulah jalan yang datang, kita mohon je pada Allah. Semoga Allah bagi kita kesembuhan lah kan. Okey, berbalik kepada kisah panjat-panjat bumbung lagi tadi kan. Kita kena hati-hatilah. Kalau kita nampak ada anak-anak kita selalu bercakap dengan yang kita tak nampak, especially yang duduk di kondo-kondo ni kan, kita tak tahu benda tu tinggi kan, tingkat berapa kan. Check. Kita berdoa lah dia dilindungi, jangan kena panggil ke apa semua, sebab tu tempat tinggi kan, kita tak tahu, nanti takut apa-apa terjadi kan. Tiba-tiba nampak macam ada kucing kat seberang tapi tak ada pun kan, dia buat benda-benda bahaya, kita tak tahu kan. Okey, macam saya sendiri yang pasal naik bumbung tu, daripada awal adalah daripada kecil kita duduk panjat sana sampai macam lepas tu takut boleh jatuh. Cuma satu hari tu saya dah berbelas tahun dah ada balcony tu kan. Saya di balcony tu saya nampak, buat pertama kali saya nampak benda yang selalu mengundang saya ke bumbung tu. Selepas berbelas tahun kan, dah lama di situ, saya nampak dia berbentuk macam kucing sikit lah. Bentuk macam kucing, warna macam putih-putih kelabu macam tu. Dia pun panggil saya macam tu. Dia di seberang sana. Di seberang tu dia macam ada satu blok lain. Nak community dining hall punya bumbung tu agak jauh jugalah. Kemudian ke tempat yang dia berdiri tu. Tapi adakah saya pergi? Kita bersambung dengan di video yang seterusnya. Like, komen dan share. Esok hari Jumaat, malam Jumaat, kita banyakkan berselawat. Semoga Allah pemudahkan untuk kita semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.